view surau kita, tumpang solat warna pink dekat area Raub Pahang. Sis Kelantan, signboard bahasa Jawi. Mr. DIY tahan lebih lama. Pemiluh bahasa Jawi. Apa tu? Iklan Segi Universiti bahasa Jawi. Signboard dia semua bahasa Jawi. Kita hari ni makan dekat Suarinjin lah. Ada daging danok. Okey, nasi goreng Cina. Kejap lagi kita order miang pla. Tom yum dia tom yum padu. Kita kat Suarinjin dah. Tom yum padu, daging danok, nasi goreng Cina. Sampai. Apa nama dia ni? Somtam. Somtam apa tak tahu. Okey. Tarik. Oh, dia sukun gitu. Pukul 12 AM kita check in dekat PCB Beach Resort. Esok lah baru review pemandangan. Ada miau. Morning view. Sama bilik ni hasil belak, hasil dulu. Laut kat sana. Tu kolam. Straight tu kolam. Okay, jom. Ada apa tu? Kereta lembu. This is Kelantan. 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 Tu. Ada lagi burung kat sini. Burung apa tu? Kita pergi tengok burung. Tu. Ika kereta lembu. Lembu. Dan situ kolam. Rate bilik harga campur teks 100. Dia macam hotel lama lah. Nak betul sebelah tu bangunan kayu. Tak, dekat-dekat je. Situ kolam. Kita pergi mandi kolam pagi-pagi ni. Ada rasa angin sepoi-sepoi. Apa tu? Laut. Ni sebelah pantai Cahaya Bulan je hotel kita stay ni. PCB Resort. Buka cheaper. Naik sini sayang. Kakak. Hai. Hai. Nama dia Humaira. Kawan. Hai. Awak nama siapa? Nama siapa sayang? Nama? Takut orang. Dengan budak dia berbual. Kita tinggal kunci pula ke dalam bilik. Akan cari Maggi ketam pantai Cahaya Bulan yang viral. Kita akan cari. Zaman dulu viral. Zaman dulu viral. Sekarang pun viral lagi. Dekat pantai PCB katanya. Sampai tak tahu kat mana. Orang kata ada Maggi ketam. Kan? Dia tetap nak pergi sini. Tadi confident dia ada life jacket. Dia rasa kolam cetek tak puas. Pergi. Geng dia kat sini. Patah balik.
Out time. Tu. Sana ada rasa deru angin laut. Tapi kita tak sampai laut. Sekejap kita tengok Okay. Hotel Pantai Cahaya Bulan Resort. Tapi bilik kita tadi menghadap pool view. Sini laut. Nak tengok Pantai Cahaya Bulan punya laut. Let's go. Tengok Pantai Cahaya Bulan ni. Perahu kolek. Pantai Cahaya Bulan. Ni bilik sea view. Tak boleh tengok, takut. Jangan dekat. Bendera merah. Ini sebaik tak serta je dengan jom. Nampak? Yang ni bilik sea view, family room. Masih monsun. Hotel. Kita jalan kaki tengok apa benda yang ada kat ujung tu. Jualan-jualan ke apa ke. Ada orang dah start jual-jual air kocok tu apa? Menara tinjau. Jalan dulu kita tengok pemandangan pantai PCB. Jalan kaki je daripada hotel. Mainan kat sini. Tu tunjuk. Wah, mainan budak-budak. Jalan kaki. Tengok pemandangan ombak monsun pantai timur. Pantai Cahaya Bulan. Orang kata kat sini dulu nama asal dia apa? Pantai Cerita Berahi. Dah tukar nama Tukar nama. Tenang. Ombak berkedua. Banyak ada orang jual mainan. Anak-anak healing. Kita ni jalan waktu pukul 12 tengah hari ni. Saja nikmati suasana. Suasana. Tak panas sangat sebab masing-masing baru mandi daripada swimming pool. Kita jalan. Kalau kita nak cari kedai Maggi Keteh. Situ. Yang ni belum buka lagi. Petai-petai sikit kata Abel tu. Tubik lah. Makan kat sini. Okay. Tu. Buah pondok buluh. Ini masakan panas pun dah ada. Nah, jom. Ni order Maggi sotong, tak order Maggi ketam. Takut susah nak kopek ni. Ada slogan dia, teras sini sekali tak seh, pergi lain dah. Makan dekat sini. Healing time. Ni makan kat kedai. Wow, angin. Makan kat kedai celup tepung. Mami, apa tu? Apa tu? Entah. Toys. Situ Pantai Cahaya Bulan. Ni kedai ni ada jual Maggi ketam. Lagi apa? Makanan-makanan panas pun ada tu, nampak tu. Tom yum kelapa pun ada. Maggi sotong. Sup ayam. Tu dia ABC kelapa. Maggi ketam. Sup ketam. Sup ketam, sup Maggi. Nampak anak beranak ngebut ABC. Sampai sini. Tapi macam tutup lah. Tak tahu boleh masuk ke tidak. Tutup ke? Tutup ke? Notis cuti. Alah. Tempat ni cantik. Adi, nak masuk rumah ni.
tutup pula. Dah kita pergi makan Cik Ye lah. Cantik gila. Cuti. Dah jom. Solat. Okey. Haus. Nak terik. Laisa. Ayang lah. Barang-barang masak kat luar ni. Lagi ada apa tu? Serunding daging apa semua. Dessert kat luar. Kita nak cari kuih lah. Tapi kuih ada ke petang-petang ni? Shopping kat Pasar Siti Khadijah ni. Kita makan dekat dia punya food court. Kedai sana nasi kerabu dah habis. Kita datang kedai ni dengan order roti titap. Kedai Kelantan kita. Anak mak. This is Pasar Siti Khadijah. Inilah dia. Teh apa nama dia ni? Teh beng eh? Teh beng madu. Dia dah cuik dulu dah. Budak bertuah ni. Kau air Kelantan teh beng madu berbuih-buih. Kelantan. Teh beng, roti titap, jiggle-jiggle. Nasi kerabu padu ni. Kita makan dekat Pasar Siti Khadijah ni, nasi air. Panas. Okey. Baik-baik yang untuk budak-budak. Nasi air untuk budak-budak. Yang anak. Let's makan. This is Kelantan. Kita makan dekat Pasar Siti Khadijah. Tu air teh tarik dia. Aduh. Roti titap, nasi kerabu. Budak-budak makan nasi air. Colek buah. Dah nak habis. Nak habis lah. Dekat depan Pasar Siti Khadijah. Kat buahnya Buah potong selalu.